jika ilmu tentangnya kosong, kan, rukun-rukun haji, ada rukun-rukun umrahnya Ustaz, dan juga ada hukum-hukumnya. Jadi bagaimana Ustaz nak pelajari itu? Silakan. Terima kasih kepada Nur-Nur yang bertanya. Belajar kaedahnya adalah berguru. Innamal ilmu bitta'allum, hanya saja ilmu itu dengan belajar. Dan kalaulah kita tidak mendapati guru, carilah guru. Kalaulah di tempatan kita tidak ada guru, kata pengarang Zubat, man lam yajid mualliman falyarhali. Dia kata, kalau tempat kamu tak ada guru, dan untuk mendapatkan guru kamu kena bermusafir, pergi kepada guru itu. Sudah tentulah jawapannya, cara yang terbaik adalah belajar daripada orang yang berpengalaman. Sebenarnya kita mempunyai banyak kelas-kelas umrah. Kita mempunyai banyak kelas-kelas haji. Contohnya bila musim haji ni, tabung haji menyediakan kursus-kursus sebagai persediaan mengerjakan haji. Dan kita boleh hadir. Walaupun kita bukan jemaah yang terlibat, sebab majlis itu dibuat kat masjid, sebahagiannya, maka kita boleh hadir walaupun kita bukan sebahagian daripada jemaah tabung haji. Dan kalaulah kita pergi bersama dengan travel, maka biasanya travel akan menyediakan kursus. Dan contohlah kita pergi secara, orang panggil sekarang DIY, do it yourself, maka kita boleh memanggil para asatizah, melakukan kelas secara persendirian. Ada sahaja di mana-mana, insya-Allah, khususnya para mutawif yang berkeahlian, maka kita boleh panggil mereka ataupun datang ke tempat mereka, insya-Allah. Dengan cara itu, ia adalah merupakan pembelajaran yang lebih berkesan. Masya-Allah, jelas. Alhamdulillah Ustaz. Kita ke